Presiden US baru-baru ni dia umumkan takrif kecoh kan. Satu Malaysia ni boleh kata kecoh lah juga. Bukan Malaysia je, negara mana-mana pun kecoh, satu dunia kecoh. Jadi ada satu benda yang saya tak puas hati. Dia kata Malaysia 47%. Sebenarnya dia selidik ke tidak ni betul-betul ni? Tak. Cik Fazal rasa macam mana? Trump ni bijak orang dia. Okey, sebab kalau baca buku dia, dia seorang businessman yang memang terror lah. Orang yang real estate, dan juga dia juga pernah jadi pelakon untuk Apprentice. Okay. Dia orang yang bijak. So salah satu cara dia buat bisnes yang dia karang buku juga, nama dia Art of Deal. Art of Deal ni cara nak negotiate. Dia hentam kau, lepas tu tanya berapa diskaun boleh bagi. Perasan tak cara yang kita macam pergi bertaling street? Berapa ni bos speaker Bluetooth? 300. Gila, berapa 300? Aku beli kat Shopee pun baru RM26. Tu cara dia. Dia mula letak lu 300. Lepas tu dia kau je slash. Lepas tu orang negotiate lagi, negotiate. Jadilah RM25. Itu cara Trump. Dia akan up dulu harga. So to answer your question tadi, dia hentam je. Yelah. 47%. Dia nak kita pergi negotiate dengan dia. Lepas tu dia ada cakap juga dia ada bagi diskaun lah ke 25% lah saya. Macam dia ni main suka hati je letak. Bagi saya macam tu lah kan. Dia tak selidik tu betul. So macam tadi street tadi lah. Letak je harga. Lepas tu kau nak beli, kau negotiate. Macam kita perlukan dia.